Korang tahu tak apa pandangan Datuk Yusri Abdul Halim pasal isu perang Amerika Syarikat dengan Iran ni? Dia cakap isu ni memang akan bagi impak besar ke ekonomi kita. Datuk Yusri yang berusia 53 tahun ni cakap situasi perang ni memang benda baru bagi ramai orang, termasuklah dia sendiri. Dia tak pernah rasa duduk dalam keadaan perang. Dia tak kata akan jadi perang dunia pun, tapi ada je isu-isu yang tak selesai lagi sampai sekarang. Dulu masa perang, orang makan ubi kayu. Sekarang ni masalahnya minyak. Minyak ni kan sumber utama untuk macam-macam benda tau. Pengangkutan, baja, bahan makanan, semua kena pakai minyak. Sebab tu, dia nasihatkan kawan-kawan dalam industri seni, termasuklah diri dia sendiri, untuk berjimat cermat. Jangan berlebih-lebihan dalam berbelanja. Dia cakap kalau ada duit simpanan, simpanlah. Sekarang ni bukan masa yang sesuai nak berbelanja, nak buat pinjaman, nak beli kereta atau nak pergi bercuti. Dia sendiri pun kalau tahu benda ni akan jadi, mungkin tak jadi pergi bercuti. Dia harap semua orang sedar betapa seriusnya benda ni. Berjaga-jagalah. Datuk Yusri ni pun pesan lagi, kita kena buat persediaan untuk hadapi ketidakpastian. Bayangkan kalau satu hari nanti tak ada minyak langsung. Dekat stesen minyak pun dah tak ada minyak. Macam mana? Itu lagi masalah besar. Sebab tu dia harap sangat semua orang sedar dan berjaga-jaga. Kalau benda ni berlarutan, memang akan beri kesan kat kita. Tapi harapnya tak adalah. Buat masa sekarang, berjaga-jagalah ya. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.